Assalamualaikum korang. Selamat Hari Raya Haji saya ucapkan daripada Puteri Farah. So, hari ni Hari Raya Haji kita kat KL juga. Kat KL, kat Selangor, kat Hurangan, dekat rumah I ni. Tak balik kampung pun sebabnya cuti pun sikit ya. I punya kodek cuti pun sikit. So sekarang ni dekat area rumah I ni ada surau. So diorang tengah buat sembelih lembu. Dari tadi lagi dengar bunyi lembu lah, dengar bunyi apa ni, orang takbir lah semua. Jadi Hari Raya Haji untuk 2025 I kali ni, I akan bersiap-siap. Adik-adik I semua, mama papa I semua bersiap-siap. Kita orang semua nak pergi ke open house kawan mama I dekat area Ceras. Now I nak bersiap-siap dulu. Nampak tak, I tak siap pun lagi. Kena stay tune untuk tengok outfit I untuk Hari Raya Haji kali ni. Hari Haji kali ni punya outfit I random je. I ambil je baju apa yang ada, sebab baju I yang lawa-lawa semua I tinggal kat rumah sewa. So yeah, I macam ni je lah kan. Tengok je lah outfit yang serba ada. So bye. Korang tahu tak, I kan lately ni I rasa macam malas gila nak bersiap. Tak tahu kenapa, rasa macam nak keluar muka macam ni je, tapi tak ada confident. So I akan bersiap. I akan tunjuk sikit-sikit lah kat korang I macam pakai makeup apa, skincare I apa kan. Sebab ada setengah orang dia tengok video I tapi tak tengok untuk I. Ada setengah orang tengok TikTok tapi tak tengok YouTube. Ada tak tengok YouTube, ada tengok IG. So I share dekat semua platform yang I ada my skincare. Hopefully yang tengok semua tu janganlah bosan biar sampai korang hafal, korang tolong lah jawabkan orang duk bertanya-tanya tu. For skincare I, kalau I prep skin, I guna dua benda je, sunscreen dengan serum. So serum I ni, this one Medicube. Tak ada fokus tak? Medicube. I pakai sunscreen Skintific. Yang ni kan, kalau korang ada oily skin, korang boleh pakai ni sebab dia sangat best tau. Dia memang makekan korang punya skin. So kalau korang pakai, fokus. Kalau korang pakai makeup, korang tak nak makeup korang terlalu berminyak kan, tak nak macam pegang tiba-tiba makeup tu tergerak, pakailah sunscreen yang ni. Sumpah best sangat-sangat. Buat tutorial lah sikit, tapi tak tutorial panjang pun. Kalau nak tengok panjang, korang tengok dekat platform TikTok I. Cuba pergi tengok. I akan cuba untuk makeup simple, sesimpel-simpelnya sebab malas. Faham tak? Just nak tutup dark spot, pakai eye contact lens, pakai fake eyelash. Dah, okey tak macam tu? Kening, I guna eyebrow warna hitam. Concealer from Okaya. Concealer ni dah macam hidup segan mati tak mau dah. Sebab dah lama dah I pakai ni. Pakai foundation. And I rasa akan stopkan my makeup sampai sini. Bye. Tengok hasil sekejap lagi, okey? Tada, dah siap. So hari ni I serba putih, tudung I warna cream, cermin kotor. Tunggu semua orang siap and kita orang akan gerak. Okay, sesi swap birthday boy. Neneng. Birthday boy yang ke 39. 39. Selamat hari jadi pada diri sendiri. So hadiah pertama daripada Mama. Yang putih. Wow, dapat kasut guys. Daripada Abang. Stoken. Okay. Biar abang jadi muda selalu. Ibu saya ke depan. Thank you guys. Nak apa? Kalau. Terima kasih kepada memberi hadiahnya kepada kita. Thank you guys. Tetamu kita dah sampai. Oh, ni tetamu pertama kita iaitu Cik Sa. Ni tetamu kedua iaitu Suha. Aisyah. Wah, Dora.
muka macam Suha lah. Suha kecil. So I dah tukar tudung I sebabnya tudung warna cream tu buat I nampak gelap. Now I nak pergi open house dekat area Ceras Awana. And by the way dekat rumah kita tu dah ada dah macam-macam itu semua. So kita tinggalkan dia je dekat rumah tu. Buat I macam rumah sendiri. Jadi kita orang akan bergegas. Sebab I ni tak makan dari pagi lagi tau. Tak kelaparan. So itu sahaja. Kita kembali selepas ini. Nasi daging. Kenapa tak duduk dekat ujung-ujung dia? Malu? Malas. Oh. Budak pucuk dinding. Kau tadi tudung tu dah sama dengan dinding ke? Tak ni papa ada. Papa ada lembu. Yeah, bau lembu. Oh, tu kepada kami.